Tidak lah benar. Kita. Sanggup tu duduk seorang kat dataran dan bila dengan dia orang tunggu bawah. Jangan seorang. Apa benar kan? Aduh. Jalan. Tak nak macam tu. Ha, kacau. Ini apa nak dah? Okey, laki draw. Siapa dapat teka berapa kilo rendang yang kita masak ni akan dapat satu bungkus. Campak lagi. Masak rendang. Ayo. Ha? Mak ambil lagi daging 2 kilo lagi mak campak tu. Awak tu dah lama daging tu. Wak. Oi, dah jadi putih. Daging apa? Daging lembu ke? Campur dengan daging lembu. Oh, ingat kan? Ratna pergi ni apa umrah 15 ni. So bawa ni. Bawa lah. Bagi tazam. Lagi. Yang buat rendang. Ya. Dengan siapa nama? Dengan ni. Anak nombor 2. Dia bawa anak nombor 2 nya. Anak nombor 2 bila pergi lah. 15. Dah. Habis kan. Boleh nak balik sekolah dah. Tu rangkap tu yang kecil ni. Letak situ atas. Penat ke? Kacau je. Oh, misalnya. Yang mana tu nak? Hari sekolah kan? Sekolah? Tak boleh masuk daging. Tak boleh? Boleh aku tengok. Cek. Sudah masuk daging ke belum? Tu daging. Mandi dulu. Bapak tu dah. Biru ke? Ini durian ni ha. Jom. Jom. Nenek jap. Angkat daging jap. Tak ada tengok. Lambat lagi. Mana apinya? Apinya tak ada. Ada? Tak kuat? Besar sikit. Nah. Tengok. Dengar. Dah. Dah. Alamak. Okey. Kemasakan. Biarlah makan lah. Mak tadi dah makan ni. Yang kenyang. Kita akan berbicara memasak periode. Nak kecilkan api ke? Tak, biar.
130. Mak masak. Tak pernah. Mak masak 130 orang tengah tengok ni. Ya. Apa namakah rendang ni? Rendang rempah 13. 13 jusuk. Rendang rempah nanti kau boleh. Rendang rempah nanti kau boleh. Rempah rahsia ya. 13 jenis. Yang dekat apa? Yang pomoh tu. Kak, akak takut rempah apa? Akak main lebur je. Ini rahsia. Tak dibaginya pomoh tu. Ni rahsia ya. Ekor boli yo. Banyak orang masing-masing punya business. Macam kucing mana ada orang nak hidup. Sudah tengok tuan-puan? Masuk daging lah. Dah boleh ke belum? Boleh. Boleh? Tak boleh. Mana orangnya? Orangnya tuan-puan. Tuan-puan, sudah duduk sini ya. Kita akan masukkan daging. Daging ya. Sangkut daging. Okey. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Masak rendang bersama doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ada lagi. Ini namanya rendang lakon Ja'akum. Masih Rajaya ini. Weh, apa tinggal 80 orang? Aduh. Rendang lakon Ja'akum. Itu masuk air. Ni. Maksudnya pakai kawah besar ni. 20 kilo. Dari kilo 1. Ada orang besar ni tak tahu. Rahsia. Rempah rahsia. Ada tapi masak bodoh. Masak rendang bagi orang cuci apa tu? Goreng. Ambillah semua ni ha. Sekali balik bawa balik laki saya nak beli pergilah suruh belilah dengan makcik lagi rendang sedap. Jangan. Ya, okey. Potong.
Api ni okey eh? Besar tak? So. Nampak tergantung tadi. Kejam ni. Barulah sedap. Dia macam tak betul pula. Lemak kan? Mak. Kadang dia keluar air tu. Orang bahan ni juga. Tahu boleh dapat. Sekarang. Kita manis. Mana? Bawah. Tu dekat situ. Ha, takut. Risik. Dari tak ada pisau. Mana aku dapat pisau tadi? Kau potong-potong apa tadi? Ada pisau. Apa tak? Ada. Mana ada? Dua liter. Okey. Ha? Nanti dulu ambil 3, 4 lah. 4. 4. Dah. Ha, dah. Habis tu lagi, apa benda tu? Garam. Benda 1, 2, 4. 4, ambil satu lagi lah. Ha? Dan tak sedar banyak kali. Gula berapa? Mesti nak rasa boleh masuk lagi. Satu. Ni nanti dia. Masuk sekali. Mana ni? Sedikit. Gempah pun tengok. Ha. Tengok. Astagfirullahaladzim. Semua. Semua. Ha. Inilah dia. Kalau kau tadi tak tunjuk tadi ya. Apalah jadi. Oh. Ni kan masuk gelas-gelas. Asyik Tuhan. Kalau berat macam mana dah? Ni. Tak, itu yang keluarkan tadi barang tu. Ni. Itulah tak ada gigi. Ambil tak pisau. Tak. Weh. Ambil tak pisau. Apa ni? Ada pisau tu. Tanpa aku tak pisau ni dari buang. Atau dia budak ni bawa potong ais ke? Dekat situ tu. Tak kena buang. Kenantung. Nampak. Pisau. Ambil pisau. Kau bawa masuk. Kau bawa masuk pisau tadi kan? Ingat aku je lah masuk. Gua ambil santan sekali. Santan sekalian. Gula. Gula pasir tak ya? Kalau gula kan masuk kan habis nanti. So pasti nak makan. Ni, semua. Ni payahnya pula. Ha? Kuat juga. Uish. Dah. Lebih sangat dia ni. Lurut dah. Lurut. Mana sendu? Air berapa? Ya. Ada apa ni? Oh. Bolistik. Ha? Astaga. Ni apa ni? Open order sana. Masuk kan? Rendang ni. Rendang Rendang rempah. tu. Rendang Rendang Negeri Sembilan. Rendang rempah nanti kau boleh. Lawak dia.
Tak mau. Sini. Letak air boleh ke letak air? Ni ah. Rendang ni kita open order dekat ni je. Dekat apa nama? Dekat Madinah dengan Mekah je. Mak, Malaysia tak. Kita dah ada tempahan. Sekejap lagi nak dah ada tempahan. Dah ada tempahan daripada Arab Saudi. Yang murah. Tak main dah. Ha? Yang murah pula. Bila? Di depan. Ha? Hari Rabu. Kau ada duit banyak tu. Bila nak pergi? Hujung tahun ni pergi lagi. Itu tahu ni. Hujung tahun bulan 7. Lepas InsyaAllah. Lepas haji. haji. Lepas bila? Musim haji. Musim haji. Lepas ni. Lepas. Orang pergi haji. Lepas orang korban Ya, haji. ya. Lepas. Orang pergi haji dia buat lagi. Atuk kalau pergi kali ketiga jadi mutawif dah. Pengiring. Atau pengiring. Pengiring bawa ni lah. Nah, kita dah tiap bulan 6. Bulan 6 kita tadi bincang balik. Awal, ni jauh lagi bulan 7. Jauh lagi. Jauh lagi. Kita ni dah tadi pergi nak buat 2 orang. Kita lagi atuk bawa 2 orang. Tak tahu jalan, sesat. Nanti bulan 7 lepas raya ni kita orang open package murah. Ya. Boleh mak bagi kau kawan mak. Package murah tapi jom sikit lah mak bukan nak dekat. Oh dah. Kalau nak dekat boleh tapi mahal lah. Bio, bulan 6 kita bincang balik. Enggak boleh. Jangan esok nak pergi 2 minggu nak pergi. Mana boleh dah, visa tak sempat dah visa. Ada 20 paket je. Bayar. Dia buat visa tu, Atas tu ada dia sebulan pada tu, 2 bulan pada tu. 2 minggu ada yang paket-paket Sekejap je. Okey semuanya. 2 minggu sebelum berlepas tu kena buat visa. Tanya dekat apa ni? Tapi kita orang nak buat persiapan. Nak bookingkan flight, nak bookingkan apa nama? Hostel pula. Hotel. Awak apa bawa? Tu. Ni rodak mana? Ya. Betul ke? Tak apa, biar. Belanja lah ayah nama. Ha? Belanja lah mak dengan ayah. Jangan ada. Kita bagi package murah. Apa ya. Kita berdua 13 kilo. Pergi ramai-ramai kita bulan 7. InsyaAllah. Dia orang Lin mak bawa ni 10 orang mak daripada Indonesia. Tak, memang Dia sekali bawa orang. Tak kisah bawa. Sekarang 40 lah. Kita orang bawa ni 40. 40 Ya, ya. Dah barulah buat baju. Kita orang saja je dah jumpa. Mau tahu semua dah ada, kita orang pergi je lah. orang pergi makan angin je. Tak, jangan cakap pergi makan angin. Pergi buat ibadah. Lari niat nanti. Yang tu Harun dia pergi makan angin je. Siapa? Harun Din. Dah Harun dah. Yang Harun yang tu, TikToker tu. Oh, Ya. Dia putih. Malu enggak masuk. dia mau buat tak dengar. Ini besar ni apa ni bang? Ayam ni. Macam mana boleh tercampak ayam? Dia lah ikut sekali kan? Ayam. Kau tengok ayam tu. Jangan. Ni macam pedal dia. Buang. Kat situ dulu. Betul ke pedal? Mana pula boleh ada ayam? Pagi tu tengok. Mak gaji. Macam mana boleh ada ayam? Coyong. Ini ayam. Ayam. Peha kan? Lagi daging. Tadi basuh ayam sekali. Tercampak lah satu. Ni lagi. Ada lagi. Ni betul bukan? Kalau ada tulang tu ayam lah. Lalu. Macam tak cantik lah daging dia. Ada lagi kan? Jadi Macam ni daging dia mana ni? ni lah. Kotak lah kotak. Dulu kan kotak lain, ni kotak lain. Macam kotak. Macam kotak. Hai. Papa tu lagi ni kotak je. Ayam apa ni? Ayam apa ni Dato' ni? Pak, ambil air pak, tisu. Sekejap. Kenapa
dah jadi macam ni. Bengkok. Tak apa lah. Memang Ui, sontak. songkit ke ni balik. Ha. Kalau kan, lama kan dia ni dah dulu. Ha, betul. Kali gua Mana api dia, Mat? Ada. Ada lah mak. Nampak? api dia Mak tak Hilang. tahu. Ni meledak ni tak apa lah, biar perlahan. Nampak tu atas. Menggelegak atas. Apa? Oh, yang dulu tu guna pergi kuali hitam kan, besar. Tak. Bantu masak tu bau lah. Bau lah selap. Macam nak raya lah, nampak. Ni kasut dia ni. Betul tak? Betul. Tak, dia kasut si siapa ni. Tadi ramai. Bila bang bidang lah. Datang dah mah. Dia dah buka. Apa dah? Biarlah dia tak ada, tak berani. Apa dia? Dia datang dia apa? Tu budak puteri. Kau dengar? Ha. Ha. Onggo ya onggo. Aduh, Lisan tu memang dia tak pecah macam seketul macam tu. Ha. Ha. Dia pergi sana sikit, sini sikit dia pusing. Ada buat lah. Ha? Ha? Buat lah. Dan betul, dah nak nombor berapa ni? Bongsu. Ha. Panggil. Makan. Duduk. Ha. Ini. Bukan apa rendah. Nak basikal? Oh, tonton. Macam ni dulu, ni tak bawah. Pak ambil dapat ni. Ha, ni ayam ni. Ha, bagi bang. Apa tu? Ayam. Ayam. Ya, kecil apa ni dia. Dia jadi macam apa tak tahu, tak nampak betul-betul ayam. Ni ayam ni daging. Mok. Pak ambil baju tu kan? Dia ambil ayam apa tu? Daging. Apa dah? Sini. Kakaknya basuh ayam tadi campak sekali. Atas bawah daging dengan ayam. Kalau daging kan dia pakai mesin. Semua sama sebaya je besar dia. Apa? Ha. Mama masuk. Kau ni je kat sini. Boleh? Benda ada bisnes. Ha, 9. Contoh. Rendang Negeri Sembilan 13 Serai Sepi. 13 Rempah. 13 rempah. Pandai lah cari rempah tu. Pandai lah. 13 rempah. Rendah lepas dah 13. Turun siap-siap tulis. Nak juga 13. Tulis lah. Okey, tadi pedas. Mantap. Pedas. Kau nak pedas? Ah, memang. Sekarang saya pula nak buat rendang dekat ni. Sebab apa? Pedas tu lama-lama dia mati perlahan-lahan daripada beku je. Ini sekarang dah kering-kering mati dah. Ah, tak apa, dia ada pedas tak apa. Pedas tu kena ada. Podek. Podeh. Yang macam Cak O buat tu yang pedas kan. Ah, Podeh. satu baldi. Kilo dia lebih kena. Satu baldi sini mandi tu lagi tu. Apa ni? Kau ni. Ah, ada apa ayam ke daging? Ayo, ayam. Bukan, tadi mak basuh ayam. Sini. Kan ayam tadi kan? Sini. Masuklah. Ah, pandai. Aku nakkan kau pakai baju itu bisa kerja dan dia tak ada baju. Cinta. Cinta ni, cinta. Tak apa. Ada bercinta. Ada scrub. Kenapa? Masa ni lah air paling best. Sebab tak Ya, ada ya. air gula. Makan Akilah. Tadi jam 5. Banyak. Berapa kilo? Ha? Berapa kilo? Tak 20 kot. 22 kilo. Yang daging lama, mana daging lama yang dalam freezer tu semua. Ha, cek tu.
Barulah peti sejuk macam ni. Bernafas. Lega. Penat dia bukan. Pak Wan. Penat nanti aku. Wan, ayam tu kau timbang berapa seekor? Nak buat 20 kilo ni. Sampai 1 kilo. Terus tak. Masih makan. Jayana. Bapak ni. Betul ke? Baik, ada botol apa tak? Ah, Bagilah Umi kan. Bagi kau Umi. ai. Ya, ya. Ya, Mama. Mak nak tahu. Ya, jom. Mama. Tengok dah pindah pandainya. Bukan ni Aisyah. Cabut lah pula. Dayana dah pindah. Dayan. Alang-alang kalau bubur tak apa ke? Ha? Boleh ke? Buat apa? Boleh ke tak lah? Membazir pula dia ayam dekat sini. Betul. Tapi nanti kalau dia dah masak, lah, hancur terus dalam tu. Tak, masalahnya membazir lah seekor. Dia dah tak apa. Itu dia sebedah. Siapa yang dapat ayam ni, nanti dapat RM100. Dorok kat bawah. Awak tengok Dayana dah pindah boleh tak? Ni pakai shoes dulu. Daging mula mengecut. Kenapa? Tinggalkan Naki. Sambung lagi. Nasi apa? Aku tinggalkan Naki. Sebab dia main tolak tadi. Lepas tu dia Dia tu pantang orang tegur. Kalau orang tegur, turun dia. Ya Allah, ditegur macam dipukul. Ni, Alina. Ni, di depan. Minyak, merompat. Jadi minyak ni nanti banyak lah ni. Banyak lah nanti minyak ni. Minyak tak apa, minyak boleh buang. Minyak boleh buang. Yang dia ni. Dan air pun tak keluar lagi. Belum lagi masuk ni. Berapa jam? Kita nak tunggu kering pula. Air daging tak berapa keluar lagi. Itu masalahnya hati dan anak kecil. Dah besar, tak layak kita nak ni. Hati orang nak hati. Memang nama kita tinggi dia. Apa orang bagi tahu dah dia orang tak betul. Tahu dia? Kami tak betul. Masuk ke? Mana dia masuk? Masuk. Apa dia? Tutup lampu tu. Papa tak nampak. Dia nampak. Pergi tunggu nasi masak dulu ya. Apa tu? Kata tu dia tengok-tengok macam-macam. Ubah-ubah soal lah. Kesini pula. Panas lah. Ada. Dia agak-agak macam ui, tak apa. Itulah tu. Bantan ni tahu atas tu. Oh yo. Atas atas kursi. Lantas kan. Ingat tu. Aku garam tu. Cepat. Sahaja je. Nyam. Atuk jadi. Atuk pula. Atuk jadi pelaris. Pat. Atuk cakap je. Sebab Izzul kena baca komen. Beli je. Sedapnya rendang. Gitu tu. Orang komen. Aku nak pada siapa? Ya. Tahu. Wow, macam raya. Dah masak rendang sedap. Hai. Cakap tak?
orang. Tahu. Dah pusing. Tak seorang. Macam raya. Atau nak jawab apa tu? Nazmi gila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau sakit pula. Kencing lah. Wah. iPhone. Jawab ke? Jawab. Jawab dulu. Siapa tu? Dia nak solat lah. Mandi. Matikan. Orang tengah masak ni pun nak buat bunga ke mana? Hujung sikit. Mak. Masak burung. Jadi mata pula. Nak mandi. Mandi lah. Nenek buat apa? Solat apa saya ke tadi? Steady atuk kacang rendang. Datang steady dah. Orang baru puji. Habis keluar. Dia kata panas. Papa letak kat depan ni je. Jatuh pak. Yeah. Kat dari nanti pak letak belakang tu. Duduk. Aina, sana sikit. Tunggu bulu dia. Siapa? Dia sama kelas aku ah. Oh. Tak ada tak sama tapi pernah Izul, sekelas. Izul kau WhatsApp yang Rina punya kawan tu. Oh, Jana. WhatsApp tak lagi. Tak Ayu pun tak tahu apa yang nak di WhatsApp kan. Dekat Jana nak ikut dah besok. Bismillah. Sampai Kau dah hendak kat dalam ah. Papa juga suka. Okey, tekan beg kuning Tekan beg kuning. Nazmi orang pertama beli Satu 811 Dia punya WhatsApp pun macam tu. Tak cukup. Hai burung dekat. 1811 dua WhatsApp. Aku cakap tadi 8110. Berapa tu? Ha? Dah kesian dia tinggal tekong. Alah, street dia berapa je pun? Berapa? 1, 2, 3, Api. 4, 5. Dah padam dah? Tak padam, jangan padam. Api. 10 je, aku lagi banyak. Hidupkan api dekat TikTok. Kita pun tak nak. Orang tak tahu. Aku pun jatuh je tau. Ha? Kena buat. Berapa dah? Berapa yang kita punya? Aku lupa dah. Oh, open balik. Apa ya? Adik tu. Ha. Ambil bird. Bye-bye bird. Bye-bye bird. 108 hari dah. 108 hari. Jadi tu kau jaga berapa hari tu? Dia punya dah 300. Bird. Itu baru jaga berapa hari. Bird. Dari kecil siap. Kita banyak hati. Sebab tu lah. Ya. Kita punya banyak hati. Mana Liana punya? 3 Liana. Janganlah tu WhatsApp ah. Lepas tu dia 1. 1811. Dia tengok apa, Dek? Adik, dia tengok apa? Apa ni? Tinggal seorang ni tengok kacik botak. Astaga. 1. Tadi Atuk duduk mengaku 20 dah. Pada Atuk. Satu. Beg kuning. Kenapa? Kenapa? 6 orang lah. Oh, 6 Beg nombor berapa? Tak ada pun. Tak ada beg. Admin, masuk admin. Mana admin? Admin tidur ni. Bapak Admin, silau buka siap. beg kuning. Admin buka beg kuning ni. Khairul Amin ke ni? Tengok silau ni. Silaunya. Ya dah. Izul, kau kena lap tu kamera. Silau yang mana? Kamera silau ke? Dia berdepan.
Abang kat sini, abang kat Umi. Ha, adik tutup. Ya, abang. Apa kau masak? Okey, selalu rendang masak berapa jam? 3 jam? 4 jam? 8 jam? Oi, rendang apa 8 jam? Rendang daging ni berapa jam ni? Korang biasa masak rendang tak? Yang biasa masak rendang daging, komen berapa jam? 6 jam. 6 jam rendang apa? Masak 6 jam tu? Hello, sekejap. Dia masih solat lah. Masih solat. Kenapa? Mau dia tengah tengok live, Bacalah. Komen yang tolong. Tengok tu. Admin, tolong baca komen. Sedapnya. Admin tidur ni ah. Buka Tak telefon dah, orang dah telefon dah. Adina aja macam tu kalau Tolong baca jatuh komen, kat Admin. depan. Saya dah kata. Ini rendang daging. Rendang daging. Tekan beg kuning Admin masuk beg kuning. Abang, dia. No. Aduh. Pakailah baju budak ni. Admin tolong bacakan Admin. Kan air keluar apa dah? Air dah keluar. Okey, sekarang ni air dia tengah merecik tau. Ini siapalah? Dia tengah bub. Apa benda itu begini? Dengan ya, saya admin. Ada berapa order tu? So asing Masuk ada. tekan. So nak tulis banyak-banyak. Itu bibi itu Lisa Dah main-main tu. Ya kan? Ha, Orang tengok live kan. dah. Kenal pula ni kawan atuk dia. Itu hari. Weh, Astagfirullah. Gul. Yang kita pergi beli apa? Tongki urat keting ni kan. Gitulah. Siapalah ni? Dah. Kita tengok. Toke ni kenal. Winnie. Ha. Kilo 120. Habis tu dia buat live. Sakit nak tengok tu. Tak kenal. Tak lah ni. Pastikan admin beg kuning masuk dekat dalam. Uncle nak rendang. Uncle nak rendang. Type angka rendang. Rendang daging. Laisha. 100 gram RM12. Ya, biasa beli RM12. Kita lagi murah. RM5. Bocor. Tak ada yang geram ke? Weh, dia kata orang Baik, itulah. Tapi bawa tapau sendiri. Satu kelas ni je. Ya, RM5. RM5. Santan belum masuk lagi. Tepi tu, yang nampak bakul tu ada santan tepi tu. Ini nak buang air. Santan 20 kilo. So daging masak berapa kilo? Komen. Santan sahaja 20 kilo. Siapa dapat jawab, Uncle bagi ni paus. Santan 20 kilo. Uncle Wadidaw. Air habis dah ni. Uncle bagi jawab je lagi. Dan cakap banyak sangat. Jangan cakap banyak sangat. Tak, kita ada ni. Ada cover. Apa lagi? Order Grab Yes. dapat. Kena walk in, boy. Jalan lokasi ada pin lokasi kat situ. Admin tolong pin location. Special je nampak. Admin sila pin lokasi. Nanti beratur dari sini beratur sampai kat belakang. Nombor ada kat sini. Kat depan ni cashier. Tak nampak cashier, ada meja cashier depan ni.
Nanti datang dapat meja cashier kat depan. Ambil lah, beratur kat sini. Sekarang tak ada lagi. Nanti dia orang dah pin tadi. Ada location. Sampai dah seorang. Okey, first Ha? customer kita. Jangan hantar Grab tau. Dah lalu semua jangan hantar. Tengok ni. Air tangan Dato' Farid confirm sudah. Alamak, siapa itu yang komen tu? Takut. Cik Airin. Tuan. Terima kasih tuan. Nampak? Dia pakai grab dia. Okey, first customer. First customer. First customer dah sampai. Alhamdulillah. Dia nak berapa tadi bungkus Lawakan jari. Jangan naik Grab lagi. Naik Grab Naik Grab, okey. Alamak, lupa bayar. 30 kilo daging. Betul ke? Mak jawablah. Artis kedua. Lancarkan. Artis kedua, kita ada pelanggan kedua kita. Ni. Artis. Kedua. Mana tahu jual buka dapat view. Dia nak macam muka ni lah. Apa? Apa yang orang Ya, nampak ni. Satu, nombor dua. Masuk duduk dulu. Kita sediakan air. Air ada tepi tu. Air oren ada. Air kelapa pun ada. Air kelapa ada. Okey, setakat ni okey tak? Orang keluar je ke? okey. Adik awak. Bagi dah. Kita ada dua pelanggan sedang tunggu. Cepat, korang dah teka tak ni? 20 santai. Dah. Dia jawab kata dah. 30 kilo. Kurang tepat. Sikit lagi. Dia pun pegak-pegak juga. Rendang macam pagi sore ya. Pagi sore. Tep. Nampak je tu. Kurang sikit. Pagi sore. Dia pagi sore 6.5. Ini 10.8976. 40 kilo kot. Salah. 40 kilo mana boleh. Tak muat ni 40 kilo ni. Oh. Dua orang je. Kita orang satu, dua, tiga. Tak ada ni. 14 lah. 14. Dia cakap sikit nak nampak. Yang nak tahu resepi, sila komen resepi. Admin akan hantar. 100 kali resepi, kita share resepi. Siapa nak resepi, komen. Resepi. Tangan tu tek screen. Admin pastikan beg kuning kita limit ya. Jangan tak masuk lagi dah pedani dah ada orang. Pukul berapa nak masuk santan ni? Aduh. Belum. Gogol 5 kilo, sikit sangat. 25 kilo sikit sangat. 1 kilo. 1 kilo, salah. Ini dah 30 banyak sangat. 25 sikit sangat. Apa benda ni? Apa yang dia nak ni? Boleh slow sikit Cepat. ke adik? Adik mana? Ini rendang dia. Korang suka makan rendang cair ke rendang pekat? Silau. Rendang basah, rendang kering. Ui, masak apa tu? Bagi Kalau- yang masak tisu kan jatuh air. Kalau rendang basah, Dia lagi Nak gaul. berat. Sedapnya. ya mama. Makan nasi. Kalau kena Kau dengan wait nasi, ke, Ratna? kena dengan pulut, Oh, balas lah. Ribun. ya tekan Apa? like. Tanya apa? Sudah. Kenduri kahwin ke? Kenduri kahwin ke? Tak.
Tak. Tinggal pada jalan. Tak. Yang masak rendang tadi teka berapa jam tadi? Yang hampir tepat tadi dia kata 5 jam. Sikit lagi. Potong sikit lagi. Teka lagi. Berapa jam selalu korang masak rendang? Tak pernah masak rendang. Korang tanyalah, berapa lama masak rendang selalu? Koyong. Oh, yang kayu. Ha. Biasa korang order kan rendang ni berapa ratus gram? RM14.90. Yang dekat itu apa nama? AK kan? Papa dia macam benda kecil Yaya je. Dia tak bersih. Kau nak kena jaga-jaga dia punya. Panas. Ada burung tu, burung. Tu. Adik. Tu ada burung kat papa tu. Kat belakang Yaya tu ada burung. Ya. Ni jatuh. Anish. Ha. Ya, gini. Sini. Nampak belakang kakak Yaya. Mana kakak? Panas Anaki. Anaki panas. Nampak tu. Mana bapakku? Adik tunjuk kakak duduk kat badan. Anis sini Anis. Pergi tunjuk. Tunjuk. Adik turunkan sudut tu lah ya. Sekejap Anaki kau ni Ambil lah macam burung tu kat situ. menyeramkan lah. Acha, air dah sampai burung. Letak kat situ. Lalu je. Ambil burung tu letak kat. Ih tak nak yang tak suka nama tu. Ada. Boleh bantu. Weh kipas ni macam tak berguna je. Gunalah nak sejuk je. Baik air tu ada air tu. Ya, yang tak lalu. Lalu sini. Tunjuk belakang. Lalu atas rendah. Tak sini Tak bawa. Kakak tua ke? Longben. Maya nak bela ni satu. Yang mana bercakap? Air dia sumpah Kalau nak bercakap 100,000 lah. Tak ada baca komen lah. Oi. Sorry. Admin banyak ni admin. Ada komen. Komen. Kami sedia menjawab. Bila kali terakhir Najwa. pakcik ada rambut. Tak betul jemput. Izul umur berapa Izul? Kalau yang nak tengok pakcik ada rambut, sila masuk link kat sebelah. Bayang pakai shampoo Icon. Nanti rambut kau turun. Bang ada. Makan. Icon. Shampoo Icon. Beli shampoo. Ada anak-anak rambut. Ada nak rambut. Boleh dah balik pasipah. Weh nak try lah. Ah. Tak semua sini ada masuk kurang. Kau nak dia ketumbes semua. Saya nak ada. Okey. Kita ke bawah makan ni. Tak habis tadi. Tak habis lagi satu. Ya, apa yang heboh? Dia nak pakai apa? Ambil lah. Dia nak pakai yang bagus yang bau busuk. Dia nak ambil. Mama ambil. Terbang lah pergi ke sana. Apa yang decent. Ada. Cak kau Cak. Masalah. Jangan duduk-duduk je Cak. Dah ada ni dah. Caca. Apa boleh buat? Kita kan ada ni pekerja baru. Oh ya pekerja baru. Tenaga baru. Tapi dia nak pakai yang kalau tinggi aku tak semua pun lagi. Tapi pergi pakai kat hijau. Kuning, hijau tu susu. Tak sedap nak bau. Marah lagi nanti. Mana Okey lagi. Angkat je lah, boleh buka tu lah. Buka je kata angkat. Tak bukan. Jom, dia makan. Ada orang bagi bunga. Dia makan dulu baru Terima dia kasih. Asyik dalam Bunga. dapur. Dia Makan makan. Dad. Ini siapa ni? Asyik makan dah. Om Syahid. Asyik habis makan. Endless lagi. Okay guys, kita tahu cucu kesayangan nenek Andres. Endless.
Nek, Ketip tak di tangan. rugi kau nak makan ambil nasi kat dapur. Ayam. Ah, tadi Pak Long kata siapa jumpa Saya ayam kata. dapat satu Nah. rakam. Jadi jumpa. Tak, bila dah siap nanti nanti. Ya, Meh. kenapa? Oh, ada orang balik juga. Terima kasih. Terima kasih for the roll. Thank you for the roll. Jangan bagi lagi, jangan bagi lagi. Tanah bunga. Duduk dah. Apa nama dia? Taruh santan. Dah. tak ada kuasa aku. Mak, buka santan. Mana pisaunya? Pisau mana pisau? Gunting. Ambil dulu kat dalam. Gunting. Kat dalam. Alamak. Beku boleh. Beku babang. Dia dah masuk ke apa? Burung kakak tua tinggal di jendela. Ni ekor siapa? Papa. Papa. Papa jual tu papa yang something dekat Dina. Bukan aku gunung. Kenapa? Tak okey dia lah punya tu. Tak maksudnya kan sebelum tu. Mak beli telefon lah. iPhone 17 Pro Max mana? Ya, biasalah. Mak tengah masak rendang, masak sendiri. Tengok kawan mak sakit. Gaul. Aku buat gaul. Mak nak cakap ke? Tak mau. Mak tengah masak lauk pula. Berhas habis. Lipe solusi. Voice lah, Mak. Voice lah. Lipe solusinya. Solusinya. Pak Badi dah. Ya. Apa? Badidau sana? Besok orang. Badidau sana? Panas banget. Sana. Nak. Potong kiri, potong kanan. Gila. Dah. Cium. Kelo je. Ini santan apa? Akan pekat. Okey. Tenang kali dalam. Papa. Sana. Anis. Tepi, sakit. Macam pekat ni? Sini. Alah, boleh tengok kuih tu. Bagi tu, nenek nak rasa. Apa, Pak? Nenek dah rasa. Saleh. Sedapnya. Sedap banget. Wow. Cakap Belum melekat kaki tu. Ya, sedap loh. boleh buat. Anek. Nenek. Tak pekat pun. Manis-manis sikit. Ya. Tak ada mood lagi. Okey. Aku serius. Santan NSP. Apa ni? Bilang lah. Ini santan segar yang Bilang, Mak. 3 baru. Ika. Sanse. Santan Taluk nak taluk. Bukan santan kotak. Taluk. Santan segar. Santan ni dia letak atas ais dia. Ha. Taluk Dia nak tak boleh, taluk. dia tak boleh letak dalam freezer, dia tak boleh letak dekat dalam tempat dressing. Ha. Sebab mudah basi. Susahnya kalau beli Hello. toko mah. Macam kasut. Nampak tak? Orang tak nampak Capek ah. Yang tunjuk. Yang tunjuklah muka. Ya. Yang tengah gigit. Tak gigit. Dan tengah tak ada gigi. CEO kita bila. Laju ni korang makan. Tengah makan dekat belakang. Tokek rendang tengah ni. Tokek rendang tengah rasa. Rasa masakan Anana. Kalau mak dah mati, kau pandai lah buat. Oh, nak. Tak ada masalah. iPhone yang paling mahal sekali tu. Tak dalam tu. Siap. iPhone 17 Mama. Sorry. Pro Max. Salah. Boleh lah. Berteknologi tinggi. Masukkan semua ke? Itulah. Sikit-sikit je lah. Dia dah berapa? Berapa dah, Mak? Ini 8. bunduk. Kalau tak ada lambat. 5. Ni masuk 5. Kira lah. Sini 8. Ni 8. Masuk 10. Mana ada? Satu paket tu 5 bang. Oh 10 lah ni kat sini. Ni ada pembungkus ni boleh kira 1, 2, 3, 4 burung. Empat. Wadidaw. Dan tu ni marah. Oh. Lagi. Bukan. Rendang apa tu? Rendang apa tu?
Namanya rendang daging. Cakep. Siapa yang komen daging akan dapat rendang. Weh, Muka pek sangat. 300 komen aja. Kebenaran tidak pernah salah. Rendang waris jadi hantu. Takut aku. Dan rembau. Rembau dan bayung. Rembayung. Rembau yung. Rendang lembayung, lembau yung. Nanti kena saman lagi. Janganlah sama. Nama papa memang bayung. Alamak. Dalam live kantin. Tak masuk ke dalam TV? Dalam TV dah. Wah, ai. Apa ni? Apa ni? Masukkan ni ha. Habis dah ni. Papa ni macam masak ais ni. Masukkan 10 yang pertama. Dah 10 dah. Apakah rasa rendang ini? Cukup. Baby bunyi. Bangun. 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 Cuba yang kepala tu jatuh. Apa yang terjadi? Benda ni. Dah banyak kan dah tak jatuh tak? Weh. 10 dah. Belum. Satu lagi. Sebab tu nenek ingat yang ni. Dah bayangkan dah tak jatuh. Kalau kau ni Siap yang panggil kecil kan, Meyong. susah. Ha. Nasib baik nenek ikut tadi. Boleh tarik. Mak mengantuk balik dari mana. Ya, tak ada. Kalau mama masuk dalam dia tak tidur pun. Mampu kau. Ni ambil lah burung ni nampak dia dah. Pat, ambil dia. Dia kena sikit nak kacau ya. Ambil je. Macam mana Ada. tak boleh makan. Dia berat kan? Macam mana tak Eh, apa tu? Apakah yang terjadi tu? Tolong gambarkan di sana. tak tengok dah. Tak ada tu. Alamak. Alamak, apa yang terjadi? Sebab sebut 3 tadi. Ayuh tadi. Bukan tak apa. Oh, TikTok kita sudah diberi amaran. Dia ingat robot. Jangan komen yang macam-macam. Komen rendang sahaja. Kenapa kan? Sabar. Main. Dia main. Ada budak ke? Mana tengok. Takut ada suara budak. Ada suara bird. Kau sebab suara burung. Suara budak. Penyesaan dia. Ni suruh Apa buat tu? Kita sedang mengacau rendang. Ni ada lagi. 8 bapa. Berapa Mana lagi? Ah. Sini adik. Sini. Lagi 2. 8. 8. 2 lagi nek. Mana abang? Rendang tidak pernah salah, tapi selalu kena kacau. Sialah asyik kacau. Papa. Oh, ni baru dah cair. Senang kau. Sedap betul dah kali ni rendang. Cik. Mana tahu ni? Pedas tak mak? Pedas. Ini pekat. Okey bang, boleh simpan. Rendang yang pekat Lebih memerlukan yang tu. santan yang pekat. Tak ada mood dah. Udah beli tak guna lah makna tu. Buka je lah semua. Kau jangan nanti bulan puasa ni. Ha? Apa yang belum Lantan. Cukup gambar 10 mat. Yakin beli guna bulan puasa dah. Boleh ni dalam Dia peku kalau boleh. kilo santan, kilo daging, kilo santan. Ah, dalam kalah sudah Tidak dekat. Habislah orang dalam live tahu dah. Nanti orang tahu kita masak berapa. Habislah. Kalau tak 10. Apa yang terjadi ni? Belum lagi tak tahu lagi. Orang semua sila tutup telinga. Si Kok Mo tanya macam mana makan ni. Dah sampai. Dia. Apa? Pegang dia. Ada kaki? Kok Mo. Halo. Dalam TV. Ha? Dalam TV tu Pendi tu. Ayat tu. Abang. Alah, kenapa kita tak jemput Pok Mo tu datang? Buat rendang. Aktif Restoran TV. Kok Mo rendang dekat apa tu dia taruh ni. Komen. Dia taruh bihun. Macam. Bihun. Macam mana tutup ni kan? Awak tekan. Rendang bihun lah. Dia tengok tak Kok Mo. Tolak dia ke dalam. Bisa dia. Apa yang buka? Betul ke apa? Takut. So, Betul kan? besok dah kecil. Tengok tu. Nanti takut hangin. Menggelegak. Dah berlenggak dah ni. Nenek tak sabar. Itulah. Ya, cantik je lah. Itu yang selalu hangit tu. Sudah ajak ibu dia ke mana pula ni? Dia ada cair kering. Masukkan ni. Adik, ikut je.
Apa? Tengok apa ni? Masukkan santan tu. Tu masukkan bird tu. Siapa? Siapa nak masukkan? Itu nenek yang mana nak masukkan tak tahulah. Apa Arbaya? Santan yang masukkan. Oh. Jangan nak masuk lagi. Saya tengah menggaul. Kumpul lagi. Ada dah cukup dah tu. Okey, sila jawab. Siapa dapat jawab teka-teki ni, kita akan bagi rendang Ya. percuma. Teka-teki ni berbunyi begini. Apakah beza rupa katak jantan dengan katak betina? Cepat. Ada S26. Apakah beza rupa katak jantan dengan katak betina? Akak mesti ada botol. Satu. Jangan jawab. Akak je lah. Jangan cakap je. Cakap tu mana? Bubur kacang tu di mana tu? Tengah makan macam mana? Banyak sangat tu. Siap pun. Dah pekat. Dah pekat kan? Katak betina besar, katak jantan kecil. Ha! Itu tak boleh. Hampir tepat. Tak boleh gas. Belum pun dari makan tak. Katak jantan kecil, katak betina besar. Sikit tepat. Sangat tepat. Katak betina berlari ke depan, katak jantan kejauh kat belakang. Tidak tepat. Itu itik. Itik. Katak Orang betina kampung. betina. Diam. Katak Itik betina tadi di sungai, jalankan. katak jantan dalam terturung. Ha! Hampir tepat. Apa kundan? Kundan kenapa? Biasalah. Dah ramai sangat. Ada tisu kakak. Dia dah buat dah tu. Kakak nak tidur. Semua tadi awak Macam durian. Yelah. Bila ada tahu tempat kat belakang bilik. Dah. Kalau dia tidur, dia tidur. Ngantuk je ni. Kalau dia dah banyak ngengek tu, dia tak tidur. Dah tidur tu kan, selesai. Tidur kan kat tilam tu. Kak tidur dekat kena ruang tengah. Dekat gelap sikit. Kat tilam dia tidur. Dia mana dia? Dekat mama awak tu, orang keliling apa semua, dia benda tu tidur. Boleh dia. Ha, teman ni tengok kan? Ya. Orang gelap-gelap main teruk. Iya. Main teruk. Okey. Alamak. Boleh main Tak general. bawa teruk. Ajar Dina. Cepat. Mana bawa? Ha. Mangan tahu kan? Yeah. Yang bawa lah. Ha? Yang bawa. Ha, bawa tu. Mana ya? Bila nak kena ajar semua satu-satu. Hei, Kali. Setengah jam kat. hei. Hei. Kau besok umrah duduk tutup main teruk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ustaz tu. Salah. Ah. Ustaz YY. YY. Ustaz YY kalau tengok Ya, okey. kalah. Ya, nanti dia cakap kan. Awak siapa? Saya Ustaz YY. Awak? Saya YY juga tapi Ya, ayah. ya. Saya Yim. Kepal dan superhero Betul lah, saya YY juga. Ha. Boy. Dia satu family tu tapi terbuka rahsia lah. Tapi kita orang ambil mutawif bukan biasa-biasanya. Al-Azhar punya Mesir. Yo, saya. Dah papa ambil papa. Benar. Yang tahun akhir. Kita suruh pakai ini, best. Pakai baju. Masalah Ya, ya, kita ya, kena ya, bawa nama ni. Kita bawa ada kita dah lulus kan. Dah lulus dah, patutlah Zaza nak pakai best. Masalahnya, orang suruh pakai shortlet. Je. Tapi Sebab logo tu kena. Kereta. Oh, kita. Newton. Kereta. Dek, kau dah makan? Meh, kau dah makan? Dek, pergi makan, Dek. Memang baru ya. Bagi makan, baik. Ada. tapi dalam ada sotong. Nasi Ui, dalam soto tiyo. sedap gila, bro. Nampak nasi? Sotong sedap. Dia tak nampak nasi lah. Orang dah cakap dalam tu. Trio. Guys, kita ada Itu dulu. video teman. Rahsia, PD10 tu guys, trio. rahsia Ada dulu ya? Nampak? rahsia benda ni. Nampak? Kalau tunjuk depan kamera. Rahsianya adalah durian. Eh, rendang tahun dulu kan? Ha. Yalah. Rahsia, Ah. rahsia. Oh. Alamak. Oh. Apa ni? Oh lah lemak. Ha. Lemak
lemak manis. Lemak. Nanti dia orang kata durian. Betul tak durian? Biarlah dulu. Viral. Dua orang memasak rendang menggunakan durian. Boleh ikut lagi sikit. Dia turun dia nak bawa. Kakak. Nah, Bawa. ambil. Bawa. Bawa kasih. Masih baik miau-miau tak? Tapi kalau macam ni pun sedap kan ni. Dengan roti canai. Roti canai Orang kan. biasa buat rendang macam ni je kan? Kuah-kuah makan. Sebab Ataupun kalau nak roti tulang. Arab. Makan roti Arab tu kan? Roti Arab tu sikit makan dengan daging. Sur, tunggu hujan ni. Hujan turun, seorang pergi beli roti Arab. Kan nak cakap bukan tu. Dia main Kenapa orang Arab tu makan jantan? Jantan kat mana, eh? Betinanya mana? Tak, dia betina je ada tapi makan kat tempat lain. Bandung hilang juga. Dia asyik. Kalau family ada tempat Alah dia. kot. Ini atuk mana tu? Kalau restoran kat tempat makan ada tempat family. Mangga nak keropok Yaya. Mana tangga tu nak suruh dia budak dua orang ni. Apa dia? Jangan 3 orang ni. Baik. Kamu video penting pula. Kat mana tangga? Okey, memanjat kalian. Jom. Dah kata. Makas ah. Masak sudah ni jadi rendang. Aku sih yes. Aku sih yes. Nampak. Tak nampak, Bayang. Kalau tangan nampak lain tak kena aku pegang. Masa ada papa tu. Bateri tinggal 5%. Okay, bye guys. See you in the next one. Alamak. Ui, filter teruk. Tu aku kata. Filter. Ya amat. Kenapa jadi macam tu Lawless. Diorang buat apa, Mak? Pak. Mari kita tukar filter lain. Mangga. Ha? Diorang buat apa? Tidak ada filter. Barulah selamat. Tak boleh. Kena makan rendang ni. Nak buat apa? Aduh, macam apa lah ni? Tadi pun apa ni? Jadi tak boleh ni. Tak orang tadi. Kalau kita orang jangan Tapi nak buat Alamak. benda tu nak gunting pakai apa? Yan kat kalau sini kacang je. gunting bukan gunting pakai ni. Adios, bye-bye. Cuba kau gunting apa tu yang gunting tu tak boleh. Besi tak boleh gunting. Yelah, besi tu nak buat macam mana? Nak Ada besi. Besi tu kena potong. Kena putuskan. Dia pakai gagum ya. Pakai ada tu. Acar tak nak kau? Masak rendang dulu lah. Mana rendang tu? Tadi tu tak ada. Ada? Besok hari Minggu baru ambil dia. Besok tak ada orang. Apa? Pukul 6 kan dia tu. Setiap pukul 6. Hafal ni ni. Yang petang. 6 pagi. Okay, kita akan tamatkan dulu rendang ni. Sebab kita nak cas bateri. 3, 2, 1. Bye.